Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid sekalian. Bertemu saya kembali Cikgu Azma daripada SBP Integrasi Kurva Paksu, dan hari ini kita akan sambung bab 5 nisbah trigonometri. Kita akan buat latihan 5.1.1. Okey, lihat pada setiap rajah segitiga dan jawab berdasarkan sudut yang diberi. Untuk segitiga pertama iaitu segitiga K, L dan M, diberi sudut K, L dan M, maka kita tahu sudut berada pada kedudukan L. Untuk sudut hipotenus, sisi hipotenus berada pada kedudukan bertentangan dengan 90 darjah, maka sisi hipotenus ialah K dan L. Seterusnya ialah sisi bertentangan. Seperti yang anak-anak murid tahu, sisi bertentangan ialah sisi yang berada bertentangan dengan sudut tirus ataupun sudut L. Maka kita tahu sisi bertentangan kat sini ialah K dan M. Dan yang terakhir ialah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan ialah sisi yang berada di sebelah sudut tirus ataupun sudut L kat sini. Maka sisi bersebelahan ialah M dan L. Okey, seterusnya untuk sudut L, K dan M, sudut berubah ke kedudukan K. Sudut tirus berada pada kedudukan K. Untuk cari hipotenus, kita tahu hipotenus ialah kedudukan tidak berubah. Maka hipotenus ialah sisi K dan L. Seterusnya ialah sisi bertentangan. Sisi yang bertentangan dengan sudut tirus ialah L dan M. Dan sisi bersebelahan dengan sudut tirus K ialah K dan M. Boleh anak-anak sekalian? Untuk segitiga kedua ialah segitiga D, E dan F. Yang pertama, sudut dia berada pada kedudukan F. Okey, untuk kita cari hipotenus, kita tahu hipotenus sisi dia berada bertentangan dengan nilai 90 darjah. So, sisi hipotenus ialah D dan F. Untuk sisi bertentangan pula, sisi bertentangan dengan F ialah D dan E. Dan sisi bersebelahan dengan sudut F ialah F dan E ataupun E dan F. Seterusnya, untuk sudut F, D dan E, sudut tirus berubah pada kedudukan D. Seperti aktiviti sebelum ni, kita tahu hipotenus ialah berada bertentangan dengan 90 darjah, maka hipotenus ialah D dan F. Untuk sisi bertentangan dengan sudut tirus D ialah E dan F, dan sisi bersebelahan dengan sudut D ialah D dan E. Boleh? Seterusnya untuk segitiga D, F dan E. Sudut kat sini dia bagi D, E, F, maka kita tahu sudut tirus dia berada pada kedudukan E. Hipotenus 90 darjah kat sini. So, bertentangan dengan 90 darjah ialah E dan D. Ataupun D dan E. Untuk sisi bertentangan untuk sudut tirus E ialah F dan D. Dan sisi bersebelahan ialah E dan F. Seterusnya untuk sudut F, D dan E, sudut daripada kedudukan D, hipotenus E, D dan E, sisi bertentangan ialah E dan F, dan akhir sekali sisi bersebelahan ialah D dan F. Boleh anak-anak? Mudah kan? Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.